dengan kelajuan yang laju juga, tapi masih boleh dikesan. Israel masih senyum dengan itu. Tapi hypersonic missile ni orang tak jangka Iran ada. Apa dia? Dia punya peluru berpandu ini dapat diolah. Jadi kalau ada penangkis nak kejar pun jenuh. Dia boleh pusing, kona, zigzag. Boleh dimaneuver. Yang lain tidak, ini boleh maneuver. Jadi nak kejar pun payah. Kadang-kadang peluru penangkis pun melanggar sama sendiri sebab dia boleh pusing. Iran ada itu. Dan kelajuannya, kalau ikut speednya 15 Mach. M-A-C-H. 15, Rizal, 15 Mach. Bukan 15 Mach. Mach hang 15 dah. Ini 15 Mach. 15 lebih laju daripada kelajuan bunyi. Dia lalu depan kita tak tahu. Sebab suara kat belakang. Dia punya kelajuan 15 kali ganda daripada kelajuan bunyi. Dia bunyi kat belakang, dia ikut dia. Tak sempat kejar. Itu yang Israel tewas di situ. Kena. Dan dunia terdiam. Kata Denzel Washington, suddenly the world keep silent. Sedang berlaku. Apa sedang berlaku? Maka lahirlah beberapa analisis yang bila saya baca dan kaji, saya rasa boleh kita angkat. Mereka berkata Iran telah menggunakan satu taktik dipanggil asymmetric warfare. Asymmetric warfare. Taktik perang dia panggil taktik perang asymmetric. Taktik perang asymmetric ini maksudnya the unconventional way of going to war. Cakap ni. Pergi perang cara yang tidak konvensional. Artinya pergi perang dengan otak luar kotak. Kalau cara konvensional, mereka tahu mereka akan kalah. Lawan mengikut kehendak Amerika. Bertembung satu-satu, mereka akan kalah. Jadi mereka kena fikir lain. Itu dia panggil asymmetric warfare. Guna pelbagai cara. Penjuru sana, penjuru sini untuk melemahkan musuh. Pertama, dia hantar drone untuk serang Israel sebagai contoh. Satu drone nilai harganya $25,000 Amerika. $25,000 Amerika. Boleh fokus jaga ni? Boleh. Nak jatuhkan drone, Israel hantar interceptor missile. Peluru berpandu penangkis. Satu peluru berpandu itu begitu canggih. Bernilai jutaan dolar Amerika. Jutaan dolar Amerika nak jatuhkan, nak tangkis $25,000 Amerika drone. Jadi orang fikir, oh cerdik harapannya stok interceptor missile yang mahal itu semakin menurun. Stoknya makin turun. Sampai tak banyak lagi tinggal. Cerdik tak? Kemudian dia hantar benda yang mengejutkan dunia sejak 2025 yang pernah saya sentuh. Dulu saya sentuh lagi sekali. Dia hantar sesuatu yang orang tak jangka ada di Iran. Hypersonic missile. Peluru berpandu hypersonic. Allahu a'lam dia dapat dari negara mana. Tak tahu. Dia dapat dan dia perelokkan. Jadi lebih dahsyat. Dia panggil hypersonic missile. Dinamakannya Fatah. Fatah 1. Sekarang ada Fatah 2. Hypersonic missile ni kelajuannya lebih kurang 15 Mach. M-A-C-H. Mach. Bukan Mach. Mach. 15 Mach. Apa maksudnya cik ni 15 Mach? 5 lebih kurang 5,000 meter satu saat. Kita kelipuk mata 5,000 meter. Mata baru kelipuk satu saat. Blink 5,000 meter. Tak nampak dah. 15 Mach. 15 kali ganda dari kelajuan bunyi. Maka misal nak kejar dia tak larat. Dia punya laju. Yang kedua, hypersonic missile dia panggil trajektori dia. Perjalanannya dapat dikontrol. Jadi kalau ada nak pintas dari depan, boleh kontrol. Cuk, dia tak. Itu yang ikut laporan Rusia, berjalan teruk juga kena Tel Aviv. Saya masih kena cek lagi. Teruk, tapi dirahsiakan sebab dia boleh mengelak dan hantam. Dan dia simpan di depannya cluster bomb. Cluster bomb ni dahsyat. Dia punya kesan. Dan ikut laporan Rusia, memang Israel kena teruk, tapi dirahsiakan. Saya masih nak cek lagi laporan ini. Tapi ada dari penjuru Rusia yang buat laporan. Sekarang dia sedang hantar hypersonic. Maka sekarang Trump telefon Putin. Tanya Putin,
bagaimana, apa cara nak selesaikan perang ini? Bukan Iran, Trump. Dia kata boleh selesai cepat. Hang kata boleh selesai cepat, tapi hang telefon Putin minta pandangan, buat apa? Jadi something is wrong somewhere dengan mereka. Jadi orang Barat mula kagum dengan Iran. Wow, Trump silap percaturan, asymmetric warfare. Dia guna style tadi. Yang kedua, dia serang negara Arab. Tapi bukan dia serang negara Arab, dia serang pengkalan tentera Amerika di bumi Arab. Tapi dia bagi tahu kat negara Arab,